Senangnya tengok angka dalam akaun bank tak berubah. RM10,000 hari ni, 5 tahun lepas pun RM10,000. Nampak macam tak rugi apa-apa kan? Tapi sebenarnya nilai duit tu dah tak sama. Memang tak salah kita simpan dalam bentuk duit, wang kertas. Tapi kuasa beli kita tuan-puan makin lama makin susut nilai. Dulu RM10,000 dah boleh beli macam-macam. Tapi hari ni barang yang sama mungkin dah naik harga 2 kali ganda. Maknanya duit yang sama, kita nampak digit yang sama, nilainya tak sekuat yang dulu. Ingat tak dulu 10 sen je boleh beli kari puff, 50 sen dah boleh beli nasi lemak. Sekarang nak beli sebiji pun tak lepas. Nombor yang sama tapi nilai dah hilang. Sebab tu simpan duit dalam bentuk tunai je tak cukup kalau untuk simpanan jangka panjang. Inflasi perlahan-lahan makan nilai duit kita. Berbeza kalau simpan emas, nilainya tak dimakan masa. Simpan emas memang bukan untuk cepat kaya. Duit yang dialihkan kepada bentuk emas mampu kekalkan kuasa beli barang sesuatu. 5 tahun lepas 10 dinar boleh dijadikan dana umrah. Dan hari ni tuan-puan masih mampu cover umrah yang selesa. Semakin jelas tuan-puan, simpan emas untuk jangka panjang, simpan duit untuk jangka pendek. Nak saya bantu mulakan simpanan emas? Boleh klik link dekat bio.